Ini ringkasan tentang peranan teknologi mudah alih dalam reka bentuk pengajaran digital. Okey, bila kita sebut teknologi mudah alih, ini bukan sekadar telefon atau tablet tahu. Fikirkan ia sebagai satu ekosistem lengkap, gabungan antara perkakasan, iaitu peranti kita, dengan perisian aplikasi interaktif macam Kahoot atau Google Classroom. Gabungan inilah yang membolehkan pembelajaran berlaku kat mana-mana saja. Jadi ada 3 perkara utama kat sini. Pertama sekali, ia membantu guru merancang pengajaran dengan lebih tepat. Sebelum mengajar, guru boleh guna aplikasi kuis macam Google Forms atau Quizzes untuk kumpul data masa nyata tentang tahap pemahaman pelajar. Ini membolehkan guru kenal pasti apa sebenarnya keperluan pelajar dan sesuaikan pengajaran mereka. Yang kedua, ia mengubah cara kandungan pembelajaran dicipta dan diakses. Guru boleh hasilkan bahan pembelajaran mikro macam video pendek, nota interaktif atau infografik dengan pantas guna aplikasi seperti Canva atau Padlet. Ini menyokong pembelajaran kendiri dan teradun, membolehkan pelajar belajar pada bila-bila masa, di mana sahaja, dan bekerjasama secara maya di luar kelas. Dan akhir sekali, ia memodernkan cara penilaian dijalankan. Penilaian dah tak terhad pada ujian atas kertas je. Guru boleh guna aplikasi macam Flip untuk pelajar rakam refleksi dalam bentuk video atau guna Seesaw untuk mereka bina portfolio digital. Ini memberikan bukti pembelajaran yang lebih autentik dan maklum balas pun boleh diberi dengan serta-merta. Ringkasnya, teknologi mudah alih menjadikan reka bentuk pengajaran digital lebih fleksibel, interaktif dan betul-betul berpusatkan murid.